Okey, Assalamualaikum. Dah lama dah kita tak bercakap-cakap kosong macam ni. Kita sibuk dengan politik. Sibuk nak counter isu semasa macam-macam. Okey, tapi hari ni off topic. Kesempatan ni kita nak bersembang ingatan khususnya untuk diri sendiri, adik-beradik, keluarga terdekat, nak saudara, kawan-kawan yang kenal dalam dunia yang nyata ataupun dalam alam maya ni. Nasihat bukanlah bermakna saya ni pandai, bukan. Nasihat tu juga salah satu bila kita bercakap ni, kita juga akan dapat manfaat khususnya untuk diri kita lah. Yang pertama sekali saya nak cakap kat sini adalah tentang kematian. Tak kira lah siapa. Apabila kita datang beramai-ramai tu bagus dah, betul lah. Tunjukkan kita punya kasih sayang kita kepada arwah, kepada mayat, kepada jenazah untuk terakhir kali. Betul lah. Tapi kita datang ramai-ramai tu bukannya untuk buat pesta bersembang hal dunia. Banyak masa lagi untuk kita bersembang hal dunia, nak tanya khabar, nak gelak tawa, nak bersembang hal bisnes, nak sembang hal kerja. Boleh. Masa jumpa-jumpa tu sekejap boleh. Tapi pastikan dekat tangan tu sekurang-kurang tidak, dekat mulut tu tangan yang mendoakan, mulut yang mengistighfarkan mayat. Bawa sekurang-kurangnya Yasin ke apanya, sebab rata-ratanya Yasin. Yasin tu tak wajib, harus je. Yasin tu jantung Al-Quran tu satu lagi lazimnya orang kita ni kalau dia tak tahu macam mana pun, insya-Allah Yasin tu lah yang paling lazim dekat mulut ni, yang biasa dibaca dekat masjid-masjid surau, dekat curug-curug kampung mana pun kan. Surah apa sekalipun, Al-Baqarah ke, Ali Imran ke, tak ada masalah pun sebenarnya. Kan? Asalkan namanya ayat Quran, dekat mana-mana pun tetap Allah akan turunkan rahmat. Baik. Bila kita datang tayang kematian, Nabi suruh apa? Nabi suruh kita istighfar banyak-banyak untuk mayat, untuk jenazah. Nabi ajar tu masa dekat lubang kubur. Sebaik-baiknya kita daripada kita dapat tahu dia sakit, dah gering, dah di hujung nyawa, bukalah Yasin ramai-ramai. Yang doa-doakan, sedekahkan apa yang tahu. Kalau qul huwallah je tahu, qul huwallah je lah baca. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas je lah baca. Mustahil kita tak akan tahu satu, paling tidak pun jahil macam mana pun bacalah Al-Fatihah berulang kali sehingga jenazah selesai ke bumi. Quran dan nasihat ni untuk diri saya sebenarnya. Kalau ada manfaat, ambillah sebagai ingatan. Sebab apa? Itulah menunjukkan kasih sayang yang sebenarnya. Buat hal dunia kita lagi, sedih tengok, sedih. Ada masa, bukan semua tempat kita nak bergembira, gelak ketawa, jumpa saudara mara, jumpa sanak saudara, kawan rapat ke apa, bukan. Ada masa yang sesuai. Masa itulah, masa perjalanan terakhir itulah, masa kita sebenar-benarnya kita pulun habis bagi niat sedekah kita untuk mayat. Tanda kita sayang. Tanda kata kita sayang betul-betul ni, bukannya kita flashback balik kenangan apa semua segalanya. Bukan. Dunia tu dah tak ada apa-apa. Mayat tu dah tak nak dah. Dia dah tak nak ambil tahu pasal dunia ni, dia tak nak ambil tahu dah. Yang dia nak tahu dan dia harapkan sangat yang datang beramai-ramai tu, doa, mengaji, baca Quran, istighfarkan untuk dia, pemudahkan dia untuk lafazkan la ilaha illallah paling tidak. Faham tak? Benda-benda ni sebenarnya sepatutnya diajar daripada zaman sekolah menengah kebangsaan, sekolah rendah kebangsaan. Sebab itulah aku duk kritik sistem pendidikan negara ni. Antara sekolah pagi dengan petang tu. Inilah sebabnya. Sebab itulah orang kata agama tu penting. Hal kau nak cakap bahasa Cina ke bahasa India ke, kau nak kuasai sains, matematik tu nombor 2, nombor 3, nombor 4. Agama ni dululah yang kau perlu terapkan daripada awal usia. Supaya apa? Supaya bila akan datang kau nak jadi doktor ke, kau nak jadi engineer ke, kau nak jadi pomen ke, kau nak jadi jurutera ke, apa segala, basic kau dah ada. Faham tak? Kau boleh bawa agama tu dalam apa saja bidang. Tak semestinya kau mengaji agama, mengaji pondok, mengaji tahfiz, akan datang kau kena jadi mufti, jadi qadi, jadi juru nikah. Tidak. Itu pemikiran dulu-dulu mungkin. Malah kalau tengok lagi dulu-dulu dekat Empire Baghdad, puncak kuasa Islam, itulah tamadun paling hujung sekali yang paling gemilang dan terbilangnya. Kita memonopoli, malah kitalah yang mencipta. Kita ialah pemula segala ilmu dalam bidang akademik ni. Baik. Kembali kepada hal jenazah tadi, hal mayat tadi. Banyak-banyakkan istighfar untuk mayat sehingga ke dalam lubang kubur. Nabi suruh tunjukkan rasa sedih, rasa insaf dalam diri. Walaupun kita ni jahat, walaupun kita ni jahil, walaupun kita ni bukan background agama. Itu tak menjadi batu sempadan, tak menjadi halangan, tak menjadi tembok untuk kita. Tak boleh buat. Semestinya title kau kena ada sijil keluaran JAKIM ke apa segala jabatan agama untuk kau ke depan. Tidak. Utamanya sekali anak sepatutnya yang mengimamkan anak. Tak ada anak jatuh kepada adik-beradik. Tak ada adik-beradik jatuh kepada saudara terdekat. Yang terkanan sekali. Faham tak? Dan sayang kita di hujung perjalanan akhir dia tu. Cuba kau bayangkan kau dah mati, roh kau dah naik ke langit, turun balik untuk soal jawab. Kau nampak ni segala ni, segala kau anak beranak kau ni. Aku tak nak kau sembang pasal sejarah lama aku. Aku nak kau doakan aku sekarang ni. Aku nak kau istighfarkan untuk aku sekarang ni. Kalau dia boleh bercakap. Tapi ada kita buat. Majoritinya bercakap. Siap gelak ketawa pun ada. Sedih. Kan? Kalau terasa, Alhamdulillah. Memang nak bagi terasa. Jadikan ingatan, jadikan sepadan. Jangan ulangi benda-benda yang macam ni. Tanda sayang kita tu bukan kita video call, bukan kita panggil dia sayang, bukan kita bagi dia dunia ni, bukan kita belikan jam ratus ribu, bukan. Itu jadi bangkai. Semuanya akan berpindah milik. Jadi harta pusaka. Harta sebenar dia adalah doa kita, kiriman kita. Bila kita ziarah kubur tu, bukan nak tunggu raya. Kalau boleh tiap-tiap hari ziarah kubur lagi bagus. Yang mana kubur dekat tu, jalanlah pergi sana.
bacalah Quran. Semoga dengan rahmat kita baca Quran tu turun mengalir kat situ. Itulah kita bila lalu dekat kubur, bagi salam kepada penghuni kubur. Supaya satu masa nanti bila kita dah meninggal, kita duduk dalam kubur, kita akan jadi macam orang viral, macam influencer, macam yang berhormat, padahal orang tak kenal kita. Oleh kerana kita selalu bagi salam, selalu sedekahkan penghuni kubur. Kubur mana sekalipun yang kita lalu, kan? Kita ride ke, kita bercuti ke, kita apa, lalu je kat kubur, bagi salam, Assalamualaikum ya darul qaumil mu'minin ke, Assalamualaikum ya ahlil kubur ke, baca Al-Fatihah, serangkap Fatihah kalau rajin lagi, 3 kul atau 4 kul. Jadikan amalan. Supaya apa? Supaya akan datang bila kita masuk ke alam barzah, kita jadi viral. Orang kenal kita. Oh, kita pun pelik macam mana orang kenal kita. Rupanya amalan kita tu. Faham tak? Sebab itu kecil-kecil amalan dalam Islam ni, dalam agama ni, tak ada yang sia-sianya di sisi Allah. Saya ni bukan ustaz. Dia pun dengar-dengar orang, saya tengok sahih, saya pun post lah. Kan, benda yang baik, walaupun dia daif, kita boleh amalkan bagi kita orang biasa ni. Betul tak? Satu, hal jenazah. Baik, itu daripada peringkat pertama, daripada peringkat awal kematian, nak menghala ke kubur. Bila dah sampai ke kubur pula, jaga ikhtilat laki dengan perempuan, jarak-jarakkan. Sebenar-benarnya kalau ikutkan yang agama suruh, perempuan ni datang selepas dah settle semua, baru perempuan punya grup, itu yang terbaik. Tapi tak apalah, sebab zaman kita ni dah zaman hujung-hujung dah. Zaman orang kata, orang yang jahil ni lagi ramai daripada orang yang alim. Pakaian elok-elok, longgar-longgar, jangan pakai ketat-ketat, singkat-singkat. Kalau boleh masa tu lah nak bertutup lah elok-elok masa tu. Tak apalah kalau kita free hair ke apa, kita ni jahil lah, kita tak kisahlah. Kan? Pakailah sempurna, sesempurna mungkin. Itu tanda kita menghormati. Ini bukan pesta. Kan? Itu yang membezakan kita dengan agama lain. Kita ada adab dia tu, sampai ke mati pun ada adab dengan jenazah. Jangan lupa bersedekah. Bersedekah untuk arwah-arwah yang telah pergi. Baik ibu, ayah, saudara mara, mak-mak, ayah, saudara. Kan? Selalu doakan. Supaya apa? Supaya semoga dengan doa tu sampai atas izin Allah. Satu lagi, waktu dengar berita orang sakit yang orang kata kalau logik akal tu memang tak dapat sembuh lah kan. Sepatutnya kita datanglah cari masa, usaha, berkorban masa untuk cari masa, berjumpa waktu arwah tu hidup, waktu arwah tu segar lagi. Bila dah koma, bila dah ni tak guna dah, tak ada apa dah. Kan? Minta maaf ke apa benda ke, waktu dia masih ada nyawa lagi, masa dia ceria gembira lagi. Tak diri kita tengok muka dia tu, letak diri kita dekat masa tu. Ujung-ujung nyawa kita ni, kita tengok tak ada orang pun nak datang. Apa rasa dia? Kita benda-benda yang baik, bagi dia semangat. Itu semua adab. Bagi semangat dia, tak nampak sihat. Benda ni kadang-kadang kalau orang dengar, alah dah biasa. Tapi kita bila tak jadikan amalan, kita akan hanyut juga. Kita akan hanyut. Kita akan sampai masanya nanti, kita buat seperti mana yang kita biasa buat. Sebab apa? Kita tak amalkan. Benda ni nampak simple, tapi adab. Tapi cuba kita letakkan diri kita tu dekat tempat yang orang sakit tu. Yang orang sakit yang menunggu hari, yang memang dah tak ada harapan dah. Ceriakan muka tu, apa semua. Itu je lah pesan dan nasihat pada diri saya, diri adik-beradik saya, saudara, kawan-kawan dan seluruh umat Islam lah. Jadi apa yang kita dengar ni dapat kita amal dan sampaikan. Betul tak? Baik, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Selamat beramal.